Yang mana duk sembang keras, yang duk sembang kata apa, boleh mai lah, boleh nak tengok lah, apa semua, mai lah. Kita open lah untuk semua orang kan. Tapi kita bukan paranormal, kita para nyonyok. Betul lah, mereka tak faham konsep kita. Lain kali nak mai bawa koci, bawa kacang, kita sembang-sembang. Kalau nak sembang seram di waktu siang, dia tak seram. Yang tu seram sakit tahan berak. Tu pun seram tak tu? Seram juga, bulu rumah berceri. Sebab kalau orang tak percaya hantu, memang siapa pun tak percaya selagi dia tak nampak. Ya, saya pun tak pernah nampak. Kalau nak nampak, kena pergi ghost museum. Ya, betul. Baru boleh nampak. Tetapi kita nak main alat atasi apa tu takut, apa tu seram. Kan? Itu je. Mengamang bulu rumah. Kalau boleh nampak hantu, hampa kira betul lah. Betul? Sebab hantu pun nak tunjuk kat kita pun, dia kena make up dulu, pakai lipstick ke apa semua. Pakai gelang semua. Kita elok, hampa tak mau tengok. So, dia berkondem lah. Nak harap, nak tengok, memanglah orang duk tanya bulan puasa ada hantu. Hantu ataupun istilah dia ghost. Bulan puasa ni, kalau nak tahu, setan dia kena ikat. Setan yang besar-besar ni, takat anak-anak ni dia lepas lah, dia tak ada apa. Anak-anak ni anak hantu lah. So jin dia pun ada, dia pun sama macam kita, dia pun duduk dalam dunia ni juga. Cuma kita yang tak nampak. Bila tak nampak, hampa nampak jin pun hampa kata hantu. Hampa nampak apa saja pun hampa bubuh hantu ya, ghost. Kadang nampak macam kering pun berkata hantu. Kan? Dia bergoyang pun hantu. Macam-macam, semua pekat duk bubuh hantu. Tapi yang pukul 3 petang dekat kedai mamak tu pun hantu. Tujuan dia okey, macam tadi kalau hampa tengok dalam ni tadi, sebelah kanan ada satu cahaya penampakan. Tapi kita tak tahulah cahaya apa, sebab dia tak tunjuk pun. Lepas tu tadi masa aku duduk sembang, ada benda silau. Dia macam flashing macam tu. Kita pun tak tahu lampu apa, tarik bintang ke apa ke, mana kita tahu. Tarik monyet ke? So sebab tu kita nak main explore. Bukan kata kita cari hantu. Kalau cari hantu, pergi ghost museum terang-terang lah, tak payah cari. Terpacak. Masuk bayang pesta rumah-rumah hantu tu ada hantu. Kami tak minta cas suruh bayang pun. Macam mana kami nak tunjuk hantu? Betul. Kami kalau nak buh hantu, kita dah boleh buh dah hantu. Sebenarnya dia ada banyak history. Dekat sini dia ada banyak history. Ada orang pernah mati kat sini. Dekat belakang sana ada orang pernah mati. Cuma kita tak mau masuk lagi ke dalam sangat sebab line tak strong. Bila lag, hampa komplain. Semua yang hampa nak komplain, yang mana satu betul pun aku tak tahu yang mana satu yang hampa tak mau komplain. Aku pun pening kadang nak layan dengan manusia ni. Baik layan dengan jin-jin ni lagi senang. Macam tadi, dia tak tunjuk, tapi dia ada bagi bunyi. Ada dengar rantai kaki. Ada orang tanya, ada dengar rantai kaki? Ada. Aku dengar perempuan, suara orang tua, suara macam nenek, dia gelak. Dia gelak lah. Tak tahu sebab apa dia gelak. Mungkin dia seronok makan kuih apa tadi kat Buah Melaka beli kat bazar. Tak pun kena tinggal boyfriend. Tak kena tinggal boyfriend. Then at least depa ni perempuan kira berani lah juga. Hampa tengok macam mana punya gelap. Ya betul. Apa berani tak? Saya pun tak berani kan. Kalau lelaki pun, walaupun 2 orang nak duduk tengah itu, korang tolong aku tinggal sarung juga. Saya pun tak berani bang. So ni lah 10 malam. Tadi kita ada bau minyak gas. Bau minyak gas kat depan ni pokok ni. Okey. Buluh. So kalau kita nak tanya kat mana, kok mana main keluar minyak gas? Bukan saya seorang bau. Okey, so tadi yang hampa semua dengar bunyi apa? Macam goncang pokok. Okey goncang pokok tu kawasan monyet di sebelah sana, belah atas. Belah sana. Johor. Aku dengan Jan pun terkejut juga bunyi tu. Kuat juga belah tepi ni. So yang ni kita bawa perempuan, kita pun ada stage. Ada batas lah. Ada batas, bukan semua kita nak bawa. Turun-turun nak masuk apa semua. So perempuan ni pun dah kira respect lah bang. Memang Jerman lah, hati kering lah.
laki-laki yang duk kata mereka hebat, buktikan. Aku cabar kat hangpa, buktikan. Aku sendiri nak tengok. Mereka berani komen lah bang. Mereka beranikan komen lah. Komen tu kalau kata nak komen macam tu bukan anak hantu lah. Anak hantu ni macam cari hantu. Aku nak tengok boleh nampak atau tak boleh nampak. Lepas tu mai tunjuk kat aku. Aku cabar hangpa semua. Kalau hangpa boleh nampak, jom kita collab sama-sama. Sebab apa? Kami tak guna ayat-ayat. Kami tak seru pun. Kami tak, orang kata apa, buat macam paranormal. Sebab kami bukan paranormal. Kami para nyonyok dah bagi tahu. Hangpa bagi tengok. Suruh aku nyonyot. Aku nyonyot, aku terbaik rapat sampai pagi. Korang mau kena kopi pejuang tu. Terbaik sampai pagi. Pejuang best. Kalau hangpa nak tahu sejarah sekarang ni, okey, mai aku cerita kat hangpa seraba sedikit sejarah. Sebab yang ni esok punya story kita akan bersembang. Esok kita tak akan buat live. Hari ni sebab aku free, aku turun mai. Aku bawa bini aku. Kalau ikut hati aku tadi, anak dara aku pun nak join. Tapi aku kata nanti. Sebab ada level. Sebab aku pun sendiri tahu bulan puasa. Sebab tu aku tak mau keluar. Aku tak mau. Sebab apa? Kita tak mau orang duk kritik, duk anggap satu ya, orang kita, orang Melayu kita ni mindset dari dulu telah sama ya, tak pernah berubah pun walaupun 2025. Sebab apa? Kalau tengok kalau kita masuk dalam gelap paranormal. Bukan aku buat paranormal, kami main lepak lah ni, main lepak. Explore. Sambil tu aku cakap terang weh. Gelap kot, siut. Gelap ni, gelap. Lepas tu sini tak hujan tau. Sini tak hujan. Tetapi bila hampa lalu kat bawah ni, dia dengar macam ayak duk menitik. Tak ada monyet, tak ada binatang apa. Tadi tiba-tiba dengar bunyi kucing. Bang, kalau monyet bang, dia akan macam bunyi suara dia. Saya dengar, saya pergi taman belia dengar monyet. Monyet kita tahu. Dia marah. Dia boleh bergerak, kita tahu. Dia marah. Yang ni tak ada pergerakan. Dan aku tadi pun aku duk tengok, mula tadi ada satu butir cahaya. Biasa bang, tu biasa. Tak apa, continue. Tu biasa. Kat sana pun kami kena macam ni, tak apa. Itu biasa. Dia budak nangis tadi tu jelas. Habis tu siapa tu? Sekejap. Geng, up volume, max volume. Back volume, max volume. Up volume. Aku dah dengar bunyi macam orang jalan. Ya. Dekat ke jauh? Belah kiri. Belah kiri ya. Tapi dia kata budak nangis tu je lah. Memang bang, semalam ada juga. Tapi saya cari audio tak dapat. Tu tak party main repeat 1 jam. Nak lepas geram. Hampa nak suruh pergi sana, pergi sini. Tapi nak bagi gift pun hampa parit. Betul tak? Lapu? Betul. Dia nak bagi semua member nak support. Nak suruh pergi sana, nak suruh pergi sini. Kami bukannya buat apa pun. Kami pun makan juga duit minyak. Nak makan ke, nak minum-minum ke. Tenaga ke? Liok semua. Suruh, semua hampa boleh suruh. Ikut-ikut nak suruh pergi apa, Istana Dracula pun. Kami buat yang setakat mampu lah. Kami duduk Penang, kami buat lah kat area Penang yang mana tempat-tempat berhantu ke. Yang bergerun. Yang orang tunggu 5 hari pagi. Berhantu ni mana tempat pun berhantu lah. Kalau hampa naik dekat mana atas Komtar ke apa pun memang ada ya. Antara hampa nampak dengan tak nampak, itu soal dia different lah. Hampa bawa pergi 3 orang, seorang mungkin nampak. Lagi 2 orang nganga duk cari pakai spek semua, dengar duk tunggu pun mana nak nampak. Memang takkan nampak. Sebab setiap manusia dia ada kelebihan dia. Macam ustaz kadang sembang. Bang, kami dah penghujung dah bang. Esok kita sambung cerita. Kami dia nak sampai dia kata, dia nak mai. Ada mana? Kami dah penghujung lah bang. Nak balik bang. Siapa? Adalah viewer lah.
Dia nak mai. Nak join kot. Kat sini. Tak ada tos lah. Tos semua tak ada kat saya. Tak tos saya. Ni dia. Ni penting. Tu ada Karun. Tak ada apa tinggal ya. Aku sudah jumpa weh. Chris. Sana. Sana. Ada bunyi. Siul. Adam. Mak Adam. Mak Adam. Tak sampai kami nak habis dah. Siapa dia? Mak Adam dia kata. Dia kata nak mai. Kita nak habis dah. Jangan nak sampai mau. Adam apa? Adam, Mak Adam. Anak belakang aku. Oh. Orang duk ajak mai. Itulah. Orang duk ajak mai. Dia main dalam live dia hadir dia. Aku main dengan Lisa kan. Kami pun dah habis nak gerak dah ni. Ada tadi mah goncang mah. Ni tak ada bunyi siul. Siul semalam ada. Saya tak upload ya. Siul memang terang jelas. Tengok pokok-pokok ni pun bergerun kan. Sebab hari ni bawa perempuan kan, kita tak boleh nak masuk sangat dalam. Tadi pun berada tu kata Tiger Hill apa semua, dia duk beritahu macam Mak Adam beritahu aku Tiger Hill. InsyaAllah nanti lepas raya kalau kita boleh collect, kita pergi. Apa yang mana-mana yang support tu, subscribe, follow, join the team, bagi mana-mana kan, haters apa semua, terima kasih kan. Haters tu pun terima kasih. Tak kena apa kami pun kan. Sebab hampa bagi happening. Angkat kening bagi happening. Aku pun cukup bagus lah, aku tak block. Kita layan. Kita tak block siapa pun tadi. Siapa pun kita tak block. Masih ada hak. Untuk bersuara. Apa punya pendapat kan. Tak apalah kan. Tapi takat bersuara tu saja tak guna. Mic turun. Betul. Baru tahu nak hantu. Cakap dalam komen ya. Kami tak merempik. Kami merepek. Apa ni kan. Itulah. Tapi best jugalah ada haters ni kan. Syok juga kan. Aku suka lah kan. Syok. Sebab mereka pandai. Kita bodoh, kita kena belajar kat dia. Betul. Mereka pandai. Lepas tu mereka haters. Ada bunyi ya. Amina, thank you. Thank you. Thanks for having me. Yeah, and Lisa, thank you so much. Boring. I hope it wasn't too boring. Not quite, but the sound, we caught the sound, we get the sound, and it's good, because last night I can find the sound. I tried to find, but couldn't find it. So tonight, I did hear the baby, but I thought it was a cat. Yeah, there's another cat sound and the baby sound. Yeah. Can't wait to hear it tomorrow. Yeah, we upload. Okay bang, kita gerak dulu. Mari Pak dulu. Saya nak pergi dah. Saya ada tugasan. Boleh belah terus. Saya nak balik TV. Boleh relax minum air. Okey. Amir, terima kasih bro. Terima kasih banyak. Jadi kita lepas raya kita pergi tempat yang lagi sempoi mah. Tahu bergaul Saya memang duk plan dengan lepas raya. Hari ni saya free, saya turun. Nah. Terima kasih bang. So kita stick kat sini sebab semalam punya audio tak clear. Yang dengar bersiul dengan suara perempuan. So malam ni kita nak uji nyali sekali lagi. Kita nak letak Amina dalam live. So kita akan ni lah. So kita akan tengoklah explore sama-sama sekali. Alright. Dia orang Indonesia tapi dia stay dekat Australia lah. Dibesarkan di Australia. Saya katakan orang Australia jugalah. Orang Australia berbangsa Indonesia.